inginkan kaki yang lebih kuat. Walaupun pada usia 90 tahun, makan ini setiap hari, kaki anda semakin lemah dan mungkin anda sendiri belum menyedarinya. Suatu hari untuk bangun dari kerusi terasa sedikit lebih sukar. Beberapa bulan kemudian menaiki tangga membuat anda tercungap-cungap. Dan sebelum anda sedar berjalan-jalan sebentar pun terasa seperti bersenam. Ini bukan sekadar penuaan biasa. Ia dipanggil kehilangan otot. Ia berlaku secara senyap beransur-ansur dan sering diabaikan. Inilah kebenaran yang mengejutkan. Kaki adalah bahagian pertama yang akan menjadi lemah apabila anda semakin tua. Apabila ia berlaku, keseimbangan anda terjejas, kebebasan anda untuk bergerak mula pudar dan risiko anda untuk jatuh meningkat secara mendadak. Tetapi berita baiknya adalah belum terlambat untuk membinanya semula. Malah anda boleh mula menguatkan kaki anda terus dari meja makan di dapur. Kerana walaupun senaman itu penting, apa yang anda makan boleh menjadi sama berkesan dan kadangkala lebih mujarab. Dalam video ini kami akan mendedahkan 6 makanan berkhasiat yang boleh memulihkan kekuatan otot, melindungi tulang anda dan memastikan kaki anda kuat dan stabil sehingga ke usia senja. Jadi pastikan anda menonton sehingga habis. Kerana makanan nombor 1 dalam senarai ini adalah sesuatu yang kebanyakan warga emas sudah ada di dapur mereka, tetapi hampir tiada siapa yang memakannya dengan cara yang betul. Sebelum kita mulakan, beritahu saya berapa umur anda dan dari mana anda menonton. Saya ingin tahu dari mana keluarga kembara sihatku kita menonton pada hari ini. Baiklah, mari kita mulakan. Berikut adalah 6 makanan yang disokong oleh sains yang boleh membantu menjaga kaki anda kuat, fleksibel dan penuh bertenaga. Bermula dengan nombor 6, ubi keledai bahan api yang memastikan kaki anda terus bergerak. Apabila bercakap tentang menjaga kaki anda kuat dan stabil tenaga adalah segala-galanya. Tetapi tidak semua tenaga dicipta sama. Sesetengah makanan memberi anda tenaga segera, kemudian meninggalkan anda letih dan lesu. Ubi keledek pula memberikan tenaga yang tahan lama, yang membekalkan otot anda selama berjam-jam, membolehkan anda terus berjalan memanjat dan berdiri tegak. Apabila kita semakin tua, otot kita tidak menyimpan atau menggunakan tenaga dengan cekap. Itulah sebabnya tugas-tugas mudah seperti membawa barang runcit atau berjalan mendaki bukit mula terasa lebih sukar. Ubi keledek membaikinya secara semula jadi. Penuh dengan karbohidrat kompleks, ia menyediakan bahan api yang stabil tanpa kenaikan atau penurunan gula darah secara mendadak. Di dalam isinya yang berwarna oranye terang terdapat vitamin A, kalium dan sebahagian anti radang yang membaiki koyakan mikro pada otot, mencegah kekejangan dan memastikan pergerakan anda lancar. Vitamin A mempercepatkan pemulihan dan mengurangkan kesakitan, manakala kalium menstabilkan pengecutan otot dan menghidratkan tisu. Keradangan kronik adalah satu lagi pencuri kekuatan yang tersembunyi. Ia perlahan-lahan menghakis gentian otot. Beta-karotena dalam ubi keledek melawan kerosakan itu di peringkat selular, menjaga kaki anda fleksibel dan bebas kesakitan. Malah usus anda juga memainkan peranan. Serat semula jadi dalam ubi keledek menyokong penghadaman dan penyerapan nutrien, memastikan otot anda mendapat bahan api yang diperlukannya. Panggang, lenyekkan atau tambahkan ke dalam sup dan salad. Rasa manisnya yang semula jadi sesuai dengan hampir apa sahaja dan setiap hidangan membantu kaki anda membawa anda lebih jauh satu langkah kuat pada satu masa. Nombor 5, oat. Pembina daya tahan untuk kaki yang letih. Kebanyakan orang menganggap oat sebagai sarapan biasa, tetapi bagi warga emas ia adalah salah satu makanan terbaik untuk daya tahan kaki dan tenaga sepanjang hari. Jika kaki anda cepat letih pada pertengahan hari atau terasa berat ketika menaiki tangga, oat boleh membantu membaikinya. Apabila kita semakin tua, otot kita kehilangan stamina kerana badan menjadi kurang cekap dalam menjaga kestabilan gula darah dan tahap tenaga. Oat menyediakan karbohidrat yang dilepaskan secara perlahan, memberikan otot anda bahan api yang stabil selama berjam-jam. Tiada keletihan mendadak, tiada kelesuan di tengah hari, hanya kekuatan yang konsisten untuk berjalan, berkebun dan kekal aktif. Tetapi oat bukan sekadar membekalkan tenaga kepada otot anda. Ia membinanya semula. Setiap hidangan menawarkan protein berasaskan tumbuhan untuk membantu membaiki dan mengekalkan gentian otot yang secara semula jadi merosot dengan usia. Ini bermakna keseimbangan yang lebih baik, kaki yang lebih kuat dan kestabilan yang lebih baik. Ia juga kaya dengan zat besi dan magnesium, dua nutrien yang sering kurang pada warga emas. Zat besi menghantar oksigen ke otot anda, manakala magnesium merehatkannya, mencegah kekejangan, kekakuan dan rasa tegang dan berat di kaki anda. Jika anda pernah mengalami kekejangan pada waktu malam secara tiba-tiba, magnesium dari oat boleh membantu menghentikannya secara semula jadi.
Oat juga menyokong peredaran darah dengan memastikan saluran darah sentiasa terbuka dan fleksibel, memastikan otot anda mendapat oksigen dan nutrien untuk pemulihan yang lebih cepat. Nikmatinya suam-suam pada waktu pagi, dikisar dalam smoothie atau dibakar menjadi snack sehat. Walau apa cara sekalipun anda memilih untuk memakannya, oat secara senyap membekalkan tenaga kepada otot anda, membantu kaki anda kekal kuat, stabil dan bersedia untuk setiap langkah. Nombor 4, avokado. Makanan hebat untuk fleksibiliti dan melawan kekejangan. Avokado bukan sekadar makanan popular. Bagi warga emas, ia adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kaki agar kuat, fleksibel dan bebas kesakitan. Apabila kita semakin tua, kekakuan sering mula terasa seperti rasa sengal apabila bangun dari tidur atau rasa tegang selepas duduk terlalu lama. Sebahagian besar ini datang dari keradangan yang perlahan-lahan menghauskan otot dan sendi. Avokado melawannya secara semula jadi. Ia kaya dengan lemak monotak tepu, lemak baik yang menenangkan keradangan, melindungi tisu otot dan menjaga sendi agar sentiasa anjal. Ini bermakna kurang kekakuan, kurang kesakitan dan lebih banyak kebebasan untuk bergerak dengan yakin. Lebih baik lagi, avokado padat dengan kalium mineral yang diperlukan oleh otot anda untuk mengecut dengan betul. Ia sebenarnya mengandungi lebih banyak kalium daripada pisang, membantu mencegah kekejangan kejang otot dan ketegangan kaki pada waktu malam. Jika anda pernah terjaga dengan kekejangan betis yang menyakitkan kekurangan kalium, mungkin puncanya, avokado juga membekalkan vitamin E antioksidan kuat yang membaiki titik-titik tekanan kecil pada otot anda, mengurangkan keletihan dan menjaganya agar tetap kuat. Tambahan pula lemak sehatnya menyokong peredaran darah, memastikan oksigen dan nutrien sampai ke kaki anda supaya ia kekal bertenaga. Tambahkan avokado pada roti bakar kisar dalam smoothie lenyekan menjadi guacamole atau makan begitu sahaja dengan garam dan lada. Rahsianya adalah konsistensi. Jadikannya sebahagian daripada rutin mingguan anda dan anda akan merasai perbezaannya. Pergerakan yang lebih lancar, kurang kekejangan dan kaki yang kekal, fleksibel dan bertenaga untuk tahun-tahun yang akan datang. Nombor 3, beri pelindung otot dan sumber anti penuaan. Penuaan tidak dapat dielakkan, tetapi kehilangan kekuatan tidak semestinya. Setiap hari otot anda menghadapi musuh yang tidak kelihatan seperti radikal bebas tekanan, oksidatif dan keradangan. Anda mungkin tidak melihatnya, tetapi anda merasakannya. Lutut yang kaku, sakit kaki selepas aktiviti ringan atau keletihan yang berlarutan. Di sinilah buah beri memainkan peranannya. Beri biru, strawberry, raspberry dan beri hitam adalah antara pelindung semula jadi yang paling kuat. Penuh dengan antioksidan, ia bertindak seperti perisai melawan tekanan oksidatif yang melemahkan otot dan melambatkan pemulihan. Semakin kerap anda memakannya, semakin berdaya tahan otot anda. Beri juga mengurangkan keradangan kronik punca tersembunyi di sebalik sendi yang kaku dan kaki yang sakit, membolehkan anda bergerak dengan lebih bebas dan selesa. Kandungan vitamin C yang tinggi meningkatkan pengeluaran kolagen, menjaga otot, tendon dan sendi anda agar tegang, fleksibel dan muda. Dan ia bukan saja melindungi, ia juga memberi tenaga. Beri menyokong peredaran darah yang sihat, meningkatkan penghantaran oksigen ke otot kaki anda, jadi anda kurang berasa letih dan pulih dengan lebih cepat. Sebagai bonus, antioksidan yang sama yang melindungi otot anda juga menajamkan ingatan dan tumpuan anda, memastikan minda anda sentiasa aktif seperti badan anda. Tambahkan segenggam ke dalam oat, yogurt atau smoothie atau nikmatinya segar. Dengan setiap suapan anda membekalkan kekuatan, fleksibiliti dan kecergasan dari dalam. Manis, ringkas dan berkesan, beri benar-benar makanan untuk badan dan otak anda. Sebelum kita menyambung dengan dua yang terakhir dalam senarai kita, jika anda mendapati video ini bermanfaat setakat ini, sila berikan like dan langgan saluran Kembara Sihatku untuk lebih banyak tip yang mengubah hidup bagi membantu anda kekal kuat dan aktif selepas usia 60 tahun. Bagaimana tahap kesihatan anda kebelakangan ini? Beritahu kami di ruangan komen di bawah. Kami suka mendengar daripada anda. Dan jika anda ingin menyokong misi kami, klik butang Super Thanks untuk menghantar sumbangan kecil. Setiap sumbangan amatlah dihargai. Nombor 2, salmon. Pembina semula otot dan penggalak peredaran darah. Setiap kali anda berdiri, berjalan atau menaiki tangga, otot kaki anda secara senyap menanggung seluruh berat badan anda. Tetapi dengan usia keupayaan badan anda untuk membina semula otot menjadi perlahan, itulah sebabnya kaki anda mungkin mula terasa lebih lemah atau lebih letih daripada biasa. Di sinilah salmon memainkan peranan. Salah satu makanan paling berkesan untuk membina semula kekuatan. Ia padat dengan protein berkualiti tinggi, memberikan otot anda bahan mentah yang diperlukannya untuk membaiki dan kekal tegak.
Tetapi rahsia sebenarnya terletak pada asid lemak omega, 3 lemak sihat yang mengurangkan keradangan, meningkatkan aliran darah dan melindungi sendi anda daripada kekakuan dan kesakitan. Keradangan adalah punca utama kelemahan dan pemulihan yang perlahan pada orang dewasa yang lebih tua. Omega 3 menenangkan proses itu, membantu kaki anda bergerak dengan lebih bebas dan selesa. Ia juga meningkatkan peredaran darah, menjaga saluran darah anda fleksibel supaya oksigen dan nutrien sampai ke otot anda dengan cekap, bermakna lebih banyak tenaga, kurang rasa berat dan pemulihan yang lebih cepat. Salmon juga menyokong fungsi saraf, menjaga pergerakan anda tajam dan seimbang, manakala vitamin B, terutamanya B12, membantu menukar makanan menjadi tenaga bersih. Bersama-sama ia membekalkan daya tahan, kekuatan dan koordinasi. Anda tidak perlu makan salmon setiap hari. Cukup 2 hingga 3 hidangan seminggu boleh membuat perbezaan. Dipanggang, dibakar atau walaupun dalam tin dengan minyak zaitun dan lemon. Setiap suapan membantu membina semula, mengecas semula dan memulihkan kaki anda dari dalam. Nombor 1, telur. Pembina kekuatan yang lengkap. Jika anda bertanya kepada doktor atau pakar pemakanan makanan mana yang terbaik untuk membina semula kekuatan selepas usia 60 tahun, kebanyakan mereka akan mengatakan perkara yang sama. Telur. Kecil, ringkas dan berpatutan. Setiap biji mengandungi pakej lengkap nutrien yang diperlukan oleh otot anda untuk kekal kuat dan stabil. Apabila kita semakin tua, kita kehilangan otot lebih cepat daripada kita membinanya semula, satu proses yang dipanggil sarkopenia. Anda mungkin merasakannya sebagai pergerakan yang lebih perlahan atau kaki yang lebih lemah. Telur melawannya dengan menyediakan protein berkualiti tinggi dengan kesemua 9 asid amino penting, blok binaan yang tepat yang diperlukan oleh otot anda untuk membaiki dan membesar. Ia juga merupakan salah satu sumber semula jadi terbaik vitamin D yang menyokong bukan sahaja kesihatan tulang tetapi juga kekuatan dan koordinasi otot. Kekurangan vitamin D adalah biasa pada warga emas dan boleh menyebabkan keletihan, kelemahan dan masalah keseimbangan. Dan hanya 1 atau 2 biji telur sehari boleh membantu memulihkannya secara semula jadi. Di dalam setiap kuning telur anda juga akan dapati kolin nutrien yang memastikan saraf dan otot anda berkomunikasi dengan lancar. Ini bermakna tindak balas yang lebih cepat, langkah yang lebih stabil dan kawalan yang lebih baik. Selain itu, telur kaya dengan vitamin B, antioksidan dan lemak sihat semuanya membantu melindungi sel otot dan mengekalkan tenaga sepanjang hari. Anda tidak perlukan banyak. 1 atau 2 biji telur setiap hari sudah memadai. Buat telur hancur rebus atau campurkan dengan sayur-sayuran untuk kelainan. Rahsianya adalah konsistensi. Menjadikan telur sebahagian daripada rutin anda boleh membantu anda kekal seimbang, yakin dan kuat untuk tahun-tahun yang akan datang. Kerana kadang-kala makanan yang paling ringkas benar-benar membina asas yang paling kuat. Sekarang ramai di antara anda bertanya, perlukah saya makan ke-6 makanan ini setiap hari? Tidak semestinya. Anda boleh mencampur dan memadankannya sepanjang minggu. Apa yang paling penting adalah konsistensi. Menjadikan makanan ini sebahagian tetap daripada rutin anda. Walaupun beberapa hidangan setiap satu sepanjang minggu boleh membuat perbezaan yang ketara pada kekuatan dan tenaga kaki anda. Bilakah masa terbaik untuk memakannya? Waktu pagi adalah ideal. Memulakan hari anda dengan makanan kaya nutrien memberikan otot anda bahan api yang tahan lama dan membantu menstabilkan tahap tenaga. Tetapi jika anda lebih suka memakannya pada waktu lain, katakan untuk makan tengah hari atau makan malam, itu juga tidak menjadi masalah. Badan anda mendapat manfaat bila-bila masa anda memberinya nutrien. Bolehkah saya makan kesemuanya sekali? Sudah tentu. Banyak daripada makanan ini saling melengkapi dengan baik. Sebagai contoh, oat dengan beri atau salmon dengan avocado. Nutrien-nutrien ini sebenarnya berfungsi lebih baik apabila digabungkan sesuatu yang pakar pemakanan panggil sinergi makanan. Dan satu lagi soalan yang sering kami dengar, adakah saya perlukan senaman untuk melihat hasilnya? Pergerakan ringan membantu nutrien ini berfungsi lebih cepat. Walaupun regangan kaki yang mudah berjalan-jalan sebentar atau senaman di atas kerusi akan mempercepatkan kemajuan anda. Ingat, pemakanan membekalkan tenaga kepada badan anda tetapi pergerakan mengaktifkannya. Bersama-sama ia membina semula kaki anda dari dalam, membantu anda kekal kuat, stabil dan berdikari untuk tahun-tahun akan datang. Sekarang kita telah mendedahkan ke semua 6 makanan berkhasiat. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Ubi keledek membekalkan otot anda dengan tenaga yang tahan lama dan membantunya pulih lebih cepat. Oat menyediakan kekuatan yang stabil, menjaga otot anda bertenaga dan bebas daripada kekejangan. Avocado mengurangkan keradangan, meningkatkan fleksibiliti dan melindungi daripada kekakuan yang menyakitkan. Beri membaiki gentian otot dan melindungi sendi anda melalui antioksidannya yang kaya. Salmon membina semula tisu otot, meningkatkan peredaran darah
dan memulihkan tenaga dari dalam. Dan akhirnya telur makanan, kekuatan yang lengkap membekalkan semua yang diperlukan oleh kaki anda untuk kekal, stabil, responsif dan kuat. Bersama-sama, keenam-enam makanan ini membentuk sistem pertahanan semula jadi terhadap kehilangan otot dan kelemahan yang datang dengan penuaan. Setiap hidangan yang mengandungi satu atau lebih daripadanya membawa anda selangkah lebih dekat kepada kaki yang lebih kuat, keseimbangan yang lebih baik dan kebebasan yang lebih besar. Jika anda mula perasan keletihan ketika menaiki tangga, rasa berat ketika berjalan atau kekakuan di kaki anda, ketahuilah bahawa belum terlambat untuk mengubah keadaan. Badan anda masih mendengar apa yang anda berikan kepadanya. Mulakan hari ini dan dalam beberapa minggu anda mungkin mula merasakan perbezaannya. Langkah yang lebih ringan, keseimbangan yang lebih stabil dan keyakinan yang diperbaharui dengan setiap pergerakan. Maklumat yang dikongsi dalam video ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja dan tidak boleh menggantikan nasihat perubatan peribadi. Sentiasa berunding dengan doktor anda atau penyedia penjagaan kesihatan yang berkelayakan sebelum membuat sebarang perubahan ketara pada diet anda, terutamanya jika anda menguruskan keadaan kronik, mengambil ubat atau sedang pulih dari kecederaan. Keselamatan dan kesejahteraan anda diutamakan. Gunakan maklumat ini sebagai panduan, bukan preskripsi. Ingat, kaki anda adalah asas anda. Apabila ia kekal kuat, anda kekal berdikari, mudah bergerak dan mengawal hidup anda. Walaupun perubahan kecil yang konsisten dalam diet, anda boleh membawa kepada peningkatan besar dalam cara anda berasa setiap hari. Jadi mulakan dengan satu perubahan minggu ini, mungkin tambahkan ubi keledek ke dalam makan malam anda atau campurkan sedikit beri ke dalam sarapan anda. Setiap suapan adalah pelaburan untuk kekuatan dan kebebasan masa depan anda. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, sila berikan like dan langgan saluran Kembara Sihatku untuk lebih banyak tip yang mengubah hidup untuk kekal aktif dan sihat selepas usia 60 tahun. Dan jika anda ingin menunjukkan sokongan anda kepada misi, kami klik butang Super Thanks di bawah. Kebaikan anda membantu kami terus mencipta video yang berharga untuk anda. Sekarang saya ingin mendengar daripada anda, antara 6 makanan ini, yang manakah anda sudah makan dan yang manakah akan anda mula tambahkan ke dalam hidangan anda minggu ini? Kongsikannya di ruangan komen. Kisah anda mungkin memberi inspirasi kepada orang lain untuk memulakan perjalanan mereka ke arah kaki yang lebih kuat juga. Kekal kuat, kekal sihat dan teruskan bergerak kerana setiap langkah yang anda ambil adalah langkah ke arah kehidupan yang lebih panjang dan lebih bertenaga.